Kalau awak buat affiliate tapi posting ikut mood, itu sebab kenapa sales tak konsisten. Affiliate bukan tentang rajin sehari dua. Affiliate tentang konsisten. Dan hari ini, saya tunjuk cara mudah guna AI supaya awak tak pernah lagi kering idea. Ramai affiliate gagal bukan sebab produk tak laku, tapi sebab 3 hari post, 5 hari hilang. Hari ini semangat, esok senyap. Stuck fikir idea terlalu lama. Konten yang konsisten, peluang masuk FYP lebih tinggi. Lebih FYP, lebih klik. Lebih klik, lebih komisen. Okey, jom saya tunjukkan ada beberapa step untuk kita guna AI bantu kita hasilkan idea-idea konten. Okey, untuk step yang pertama, guna AI untuk buat content bank. Di mana kita jangan fikir hari-hari, kita hanya fikir sekali untuk seminggu sahaja. Okey, untuk sekarang ni saya buka ChatGPT. Saya akan masukkan prompt untuk ChatGPT hasilkan 30 idea konten pendek. Jadi macam ni saya dah ada prompt. Prompt ni nanti boleh rujuk dekat bahagian description. Kita akan letak untuk rujukan. Saya paste dekat ChatGPT. Okay, so daripada sini ChatGPT akan bagi kat kita idea. Okay, untuk 30 idea konten menarik lah. Okey, contoh niche yang saya nak jual adalah berkaitan dengan baju. Okey, baju. Jadi dekat sini ChatGPT dah listkan semua. Okey, apa yang idea-idea yang kita boleh buat lah. Okey, jadi selepas kita dah baca semua ni ada 30 idea. Okey, berkaitan dengan soft sell, hard sell, review. Okey, daripada sini untuk step 2 kita minta AI susun jadual posting. Okey, affiliate yang berjaya bukan post bila rajin. Dia ada jadual. Okey, contoh prompt dia adalah kita susunkan 30 idea tadi ke dalam satu jadual. Okey, jadi memudahkan untuk kita pilih dan lakukan mana satu yang dululah. Okey, sekarang ni bila dah ada plan, kita akan post bukan ikut emosi lagi. Okay, so macam contoh sekarang ni dekat week 1. Week 1, hari Isnin akan ada problem solution. Baju nampak murah walaupun harga mahal. Yang ni adalah contoh hook ataupun video idea yang kita boleh buat untuk konten kita sebagai affiliate. Okey, dekat sini bila kita buka dekat ChatGPT ni, dia akan ada week 1, week 2, week 3. Maknanya kata kita dah tak perlu lagi fikir hari ni nak buat konten apa, esok nak buat konten apa, semua ni dah disusun. Jadi kita hanya ikut sahaja. Okey, bila kita ikut sahaja dia memudahkan kita sebagai affiliate. Okey, sekarang ni step ketiga, kita nak minta AI tulis skrip siap-siap. Okay, so jangan berhenti setakat idea. Kita suruh AI buat skrip terus. Lagi mudah. Okay, contoh dia macam ni. Saya ada prompt kat sini. Tulis skrip penuh 45 saat untuk idea nombor berapa. Contoh daripada hasil kat sini, saya berminat dengan week 3. Okay, saya berminat dengan week 3. Jadi saya copy prompt ni. Saya masukkan dekat sini. Lepas tu saya minta dia buat satu konten berkaitan dengan minggu ni. Contoh full script lah. Untuk idea pada week 3. Okay. So yang ni mudah je, dengan satu klik AI akan buat konten penuh, skrip penuh beserta dengan hook, lepas tu problem, solution dan CTA. Selalunya apa yang membuatkan orang tertarik untuk video kita adalah dia dengar hook yang menarik. Okay. Jadi kat sini dalam 1 minit skrip awak dah siap. So tinggal baca dan juga record sahaja. Contoh kat sini, get ready with me, pakai outfit ni. So dia akan ada skrip kat sini. So kita hanya olahkan ikut kreativiti kita sendiri. Okey, dan step yang keempat, iaitu step yang terakhir, recycle konten secara bijak. Okey, Affiliate Pro tak cipta idea baru setiap hari. Dia recycle je angle. Okey, di mana dia guna video yang sama, hook yang berbeza, audien rasa fresh. Okey, contoh prompt yang kita boleh buat adalah
berikan 5 versi hook berbeza untuk skrip tadi supaya saya boleh repost dengan angle baru. Jadi sebenarnya dia menjimatkan masa kita dan audience dia akan nampak macam benda tu fresh, benda baru, padahal kita recycle daripada angle yang berbeza lah. Okay. So dekat sini kalau kita baca balik, dia akan ada beberapa jenis hook yang dia disyadangkan untuk kita, di mana call out, upgrade level, semua ada. Bukan setakat 1 atau 2, ada 5 idea kat sini. Kalau kita tengok sangat menarik. Okay, kalau awak serius nak buat affiliate, bukan sekadar suka-suka, mula guna AI sebagai asisten awak. Bina content bank, bina jadual dan stop post ikut mood. Awak tak perlu bakat luar biasa, awak perlukan sistem. AI bukan buat kerja untuk awak. AI bantu awak jadi konsisten. Yang gagal akan kata saya tak ada idea. Yang berjaya akan tanya macam mana saya boleh sistemkan idea. Jadi dengan ChatGPT ni awak boleh plan 30 hari konten untuk affiliate produk awak. Jumpa lagi pada next video. Jangan lupa like, follow, subscribe. Terima kasih.